lah Ikmal punya time prime untuk Ikmal post sebab budak-budak cuti. Ni maksudnya audience Ikmal yang adik-adik kurang sikit lah minat benda-benda yang macam sweet-sweet ni. So lepas ni mungkin kita dah tak upload lah vitamin-vitamin tu dekat YT. Kan? Buat apa kita nak upload kan? Orang tak tengok nanti. Betul kan? Ya betul. Lepas tu dekat TikTok pun sama. Kalau yang macam sweet-sweet tu mungkin tak payah upload dah. Upload je video yang macam biasa yang pakai rambut hijau tu. Vitamin tu mungkin akak-akak yang kena bayangkan sendiri ataupun akak-akak kena buat video sendiri. Betul? Yes, betul. Akak macam kena bayangkan sendiri video tu, akak buat sendiri video. Ini kena ikutlah dek. Selang-selang je. Betul, kita selang-selang. Mungkin kita post video kita yang biasa 5 hari, lepas tu cuti lagi 5 hari, lepas tu upload lagi cuti. Mungkin dalam setahun 2 kali vitamin. Ini orang ajak live sama-sama. Lama betul ke dia orang tak tengok muka Ikmal kat TikTok ni rasanya? Ikmal buat je live. Ya, rehat lama dari medsos tu lah. Ikmal mungkin akan rehat daripada medsos selama 10 tahun. Lepas tu Ikmal akan berada balik di medsos waktu tu. Waktu tu macam nak masuk 40-an. Ya. Ataupun kita cuti selama 20 tahun. tahun. Waktu tu Ikmal dah 44 tahun dah. Ya. Waktu tu dah macam tiba-tiba Ikmal dah ada jambang. Ikmal dah ada jambang waktu tu. Kan anak dah 25 dah. Oh, kami apa ni? Kami pun kat underground kot. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memanglah semua hidup akan berdasarkan mati, tapi janganlah underground awal sangat kak. Ikmal 44 tahun dah, kat umur berapa? Terima kasih. Allah kasih benda-benda tadi bagi anjing. Umur berapa dah? Jangan dah tinggal angka. 80. Iya ke? Serius kak? Itu kejapnya. Kami dah nyanyuk. Jangan kak, jangan nyanyuk. Jangan nyanyuk. Kak kata